Okey, selamat datang semua. Untuk anda yang baru bermula, dalam beberapa minit ni kita akan kupas 7 prinsip teras yang akan bantu anda bina perniagaan Amway yang stabil dan disegani dari hari pertama lagi. Jom kita lihat apa yang akan kita bincangkan. Pertama, asas latihan anda. Kedua, kita akan dalami kekuatan produk Amway. Ketiga, dan ini yang paling penting, ialah prinsip dan etika perniagaan. Dan akhir sekali, kita akan sentuh tentang hak dan tanggungjawab anda sebagai seorang pemilik perniagaan Amway atau ABO. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, asas latihan anda. Kunci utama kat sini ialah buat dengan betul. Dari mula lagi. Kalau asasnya kukuh, barulah bisnes anda boleh pergi jauh. Perkara pertama yang anda akan jumpa ialah Shun Wee Ji Chu Ke Cheng atau kursus latihan asas Sun Wee. Anggaplah ini sebagai tapak atau foundation bisnes anda. Inilah titik permulaan anda untuk jadi seorang usahawan yang berilmu, profesional dan paling penting, yakin dengan apa yang anda buat. Okey, lepas dah ada asas, sekarang kita beralih pula kepada nadi atau jantung perniagaan anda, iaitu kekuatan produk Amway itu sendiri. Produk Amway ni ada 4 ciri utama yang buatkannya sangat istimewa. Ia mesra alam dan selamat dah tentu. Tapi yang paling best, formulanya pekat. Jadi ia sangat jimat. Ini poin yang sangat kuat bila anda berkongsi dengan pelanggan. Tambah pula dengan prestasi tinggi dan jaminan kepuasan 100%. Jadi anda boleh syorkan produk ni dengan penuh yakin. Dan ini membawa kita kepada satu prinsip yang sangat penting. Anli Chanpin Jacher Kau Yu Chaka. Maksudnya mudah je, nilai yang anda dapat daripada produk Amway sentiasa lebih tinggi daripada harganya. Kita tak jual sebab murah, kita kongsi sebab nilainya, kualiti, kepekatan dan keberkesanannya jauh lebih berbaloi untuk jangka panjang. Ini 2 contoh terbaik. Sebelah kiri, ubat gigi Glister dengan formula Reminex yang dipatenkan. Sebelah kanan pula, LOC Multipurpose Cleaner dengan BioQuest Formula. Dua-dua ni contoh produk yang unik dan sangat berkesan yang menjadi bukti kepada keyakinan kita dalam perniagaan ni. Baik, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling kritikal, prinsip dan etika perniagaan. Cuma jangan fikir ini sebagai sekatan, tapi fikirkan ia sebagai cara untuk melindungi integriti dan masa depan bisnes anda. Ramai orang baru rasa macam ni kan, tak yakinlah nak cakap atau seganlah nak jual pada kawan. Tahu tak apa jawapannya? Keyakinan tu datang dari ilmu. Bila anda betul-betul faham nilai produk dan prinsip bisnes yang adil, anda tak lagi rasa menjual, tapi anda rasa berkongsi sesuatu yang baik. Okey, untuk pastikan padang permainan ini adil untuk semua orang, ada 7 larangan utama. Jom kita lihat satu-satu. Jangan ubah harga, jangan curi pelanggan atau ABO orang lain. Elakkan iklan terbuka atau pinjamkan produk. Dilarang buka kedai fizikal atau jual di platform online awam. Amalkan urus niaga tunai. Jangan berhutang sesama rakan niaga. Jangan bekalkan produk pada site lain atau rangkaian lain. Dan akhir sekali, jangan harapkan bahan percuma dari upline anda. Setiap peraturan ini ada untuk melindungi bisnes anda dan semua orang. Sebenarnya, kesemua 7 peraturan tadi berpunca daripada satu falsafah yang sangat simple tapi sangat mendalam. Inilah dia, prinsip emas. Ji sua bu yu, wu shi yu ren. Maksudnya, apa yang anda tak suka orang buat pada anda, jangan buat pada orang lain. Simple kan? Kalau anda pegang prinsip ni dalam setiap urusan, percayalah, bisnes anda akan jadi kukuh, mampan dan dihormati. Okey, kita dah hampir ke penghujung. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua ni terikat dalam hak dan tanggungjawab anda sebagai seorang ABO yang profesional. Sebagai ABO, anda ada hak untuk menjual produk, terima bonus, menaja ABO atau APC baru dan menerangkan pelan pemasaran. Tapi cuba tengok poin yang terakhir tu, Cui Si Hui Yi, menghadiri mesyuarat. Inilah kunci kepada pertumbuhan anda. Di sinilah tempat anda belajar, dapatkan motivasi dan berkembang bersama-sama. Ingat, belajar bersama-sama jauh lebih berkesan dari belajar seorang diri. Secara ringkasnya, sentiasalah patuh pada kod etika Amway dan akta jualan langsung. Sebab pada akhirnya, profesionalism anda itulah jenama peribadi anda dalam perniagaan ni. Jadi, selepas kita faham semua prinsip ni, soalannya bukan lagi apa yang saya perlu tahu. Tapi, apakah satu tindakan kecil yang anda ambil hari ini untuk mulakan bisnes anda dengan betul? Mungkin dengan kaji satu lagi ciri produk. Atau mungkin kongsikan prinsip emas tadi dengan rakan niaga anda. Mulakan dengan langkah kecil itu.